Salam integriti Nusantara kepada semua. Terima kasih kepada wakil daripada KPK Indonesia, CPIB Singapura, BMR Brunei dan SPRM Malaysia. Okey, kerana sudi hadir pada hari ini, kita bahasa sama, budaya sama, lebih kurang saja. Cuma kita dipisahkan oleh sempadan dan juga pemerintahan. Okey, saya tahu semua ada kerja. Ada kes nak siasat, ada kes yang fikir 2-3 kali nak siasat, dan ada yang tengah tunggu green light untuk siasat orang atasan. Saya faham. Tapi ini kelas integriti. Okey, saya kena cakap. Sebelum tu saya nak tanya, kenapa nak jadi pegawai anti rasuah? Anda masuk bidang ni bukan sebab nak jadi hero, bukan sebab nak pakai baju hitam turun dari pejabat, wartawan, kamera follow dah macam drama TV. Gerak rasuah. Gerak rasuah. Kita masuk bidang ni sebab kita tahu satu benda. Sekaya atau semaju mana sesebuah negara tu, kalau tak ada orang halang rasuah, negara boleh jadi macam orang yang pakai baju putih seharian. Luaran nampak bersih, tapi datang dekat nampak kuning dekat ketiak, campur bau masam ala-ala cukai expired. Kerja anda ni kerja pelik. Kalau anda buat kerja betul, rakyat suka, tapi politikus tak suka. Kalau anda buat kerja tak betul, rakyat tak suka, politikus pula suka. Sekarang tanya pada diri anda sendiri, anda tim rakyat ataupun tim politikus? Tim rakyat. Bagus. Ada sebab kenapa mereka digelar politikus. Tikus kat rumah kita buat sepah dekat ruang tamu ke atau atas siling? Siling itu apa? Rumah cantik tapi atas siling, belakang almari, dalam kabinet, bersepah nak mampus. Dek kerana tikus-tikus ni. Negara maju, cantik, bangga dengan pencakar langit, jalan raya rata, taman cantik, tapi di sebalik pejabat, penthouse dan bilik mesyuarat, semua kantung duit dan kepentingan terselindung di sana. Nampak elok, tapi realitinya sepah tak pernah hilang. Cuma orang luar tak nampak. Tapi bukan semua politikus macam tu. Tikus pun tak semua macam tu. Tikus Belanda dalam Wonderpad sentiasa membantu mereka yang dalam kesusahan.